Jangan main, jangan bagi dia ni. Depan. Sorang berani, sorang alih ni. Main. Tunggu. Tak ada, orang bagi orang depan. Saut orang depan. Bagi depan. Ni orang depan. Kasut. Sengit kau duduk. Okey, kita sembang ni. Rok satu lagi ni. Pacak rok satu ni. Pacak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak nampak pula. Okey guys. So, alhamdulillah. Hari ni kita ada ketemu lagi di my channel Belajar Fish Hunter. Okey guys, so hari ni kita ada satu misi ya. Misi geng-geng daripada kita bawa angler daripada Tanjung Malim. Geng-geng Tanjung Malim. Alhamdulillah. So, pada pagi tadi berbekalkan udang 170 ekor hari ni. Tengok hasil macam mana hari ni. Semoga gasak lah. Kita cuba cari lagi apa yang ada. So trip ini fully bottom. Untuk berkenaan air hari ni air ni pagi, disuruh pagi. So pasang di sebelah petang. Pukul 1 start pasang maksimum sampai pukul 5, 1 sampai pukul 5, pukul 6 macam tu lah. Dia lebih kurang 2.5 meter jadual. Tengok jadual dia graf 2.5 meter. Pasang besar kan ni. Tengok macam mana hasil untuk hari ni. So untuk hari ni kita ada 4 orang angler daripada Tanjung Malim. Terima kasih semua supporter dan subscriber Belajar Fish Hunter. Yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe my channel, ok? So insyaAllah kita tengok macam mana hasil untuk hari ni. Sekarang ni jam dah hampir pukul 2 petang. So hampir pukul 2 petang. Kita ada hari ni, kita pakai udang hidup. Kita ada umpun-umpun. Kita ada lagi ikan. Isi ikan. Udang mati pun ada. Banyak umpan hari ni. Cuma yang killernya udang hidup lah. Udang hidup killer lah. So tengok macam mana. Semoga ada rezeki untuk angler petang ni. Okay guys, stay tune. Tengok sampai habis video kali ni. Okay guys, so ni kita sampai di spot pertama untuk trip pagi ni.
Habislah. Ni dah spot pertama. Ni area sini lah spot pertama. Tengok macam mana hasil hari ni. Ini kita pakai udang hidup. Udang hidup 170 ekor. 170 ekor hari ni. Tunjukkan udang hidup guys. Ni hasil pertama baru dapat. Tanda-tanda. So ni kita pakai udang hidup saiz-saiz. Udang hidup ada dalam ni 170 ekor. Yang ada sikit, depan ada lagi. Tu dia. Okay, tengok hasil macam mana hari ni. Oh, kasar ni, kasar ni. Mantap. Main. Ini ada setengah kilo kat setengah kilo. Aduh, ngam. Ho, lesen pertama tengok. Tengok sahabat kita. Ni kat setengah kilo ada ni, 400 gram. Sosok ni sedap tu. Baik. Ngam. Tahniah. Lesen dah. 2 orang dah lesen. Pembuka tirai, lek. Fish on. Main. Ada apa? Apa tu? Tukar. Oh, mana? Oh, tukar. Alhamdulillah. Naik atas elok. Tak ada. Masuk ada. Oh, tukar. Kat. Oh, itu potong elok. Tengok sikit. Oh, ada. Tukar. Okey. Mantap. Oh, ni kasar ni. Perut lembut. Bodoh. Oh, daun baru. Ai, double strike. Package daun baru buntel. Lain macam strike ni. Daun baru buntel. Oh, itu faham tu nak bela. Tu seekor tak buka-buka dalam air tu. Oh, ingat betul. Tahniah lagi ni. Ada lagi gasak-gasak. Air pun. Oh, mantap. Oh, main pelan-pelan. Jangan ketat sangat drag. Gagak ni. Sauk ni. Ni dalam ni. Ni belakang. Bawah ni. Sauk. Ni buka. Main. Ikut cakap lah tu. Main. Jangan depan. Okey, masuk depan sini. Masuk depan ni. Tak. Jangan main, jangan bagi dia ni. Depan. Sorang berani, sorang alih ni. Main. Tunggu. Tak ada, orang bagi orang depan. Sauk orang depan. Bagi depan. Ni orang depan. Kasar. Sengit kau duduk. Okey, kita sembah ni. Rok satu lagi ni. Pacak rok satu ni. Pacak terus. Belah dalam. Okey, pacak. Main ni. Kasar ni. Main. Besar ni. Jangan bagi dia ni. Bawah ni ada karang. Yang bagi dia ni. Ini ambil. Pacak sini. Pacak. Kasar. Tak apa. Tengok sini. Sangkut dengan ni ke? Sangkut dengan ni. Sembah ni. Kasar ni. Seorang sembah. Oh, tu dia. Tak apa. Jangan paksa. Main. Pari ni aku ni. Silap pari ni. Jangan bagi dia mekap ya. Pelan, tarik.
okey. Semai pari ni. Kalau pari kena ambil gancu. Jangan paksa. Pari ni. Main. Dah ambil gancu dah ni. Jap, ada gancu aku. Ada, ha? Kalau besar pakai gancu. Nah, standby ya. Ada gancu, ada, cantik. Pari aku dah agak dah, ha. Gancu. Jap. Gancu. Dah. Kena sikit je weh. Kuat. Jangan ni. Tap je sekali. Tap tak apa. Ha, macam tu. Naik. Ha, alhamdulillah. Jangan. Tak apa. Letak kaki kena. Alhamdulillah. Lesen besar. Okey. Oh, betul. Tapi tekong tak dapat. Tapi ada kawan dapat. Alhamdulillah. Pari kau ah. Kena ujung je, bukan kena makan dia lalu ni. Ada payah je. Lesen padu kawan kita hari ni. Tekong orang kata ada 3 tahun tak dapat pari. Alhamdulillah. Pakai apa tadi? Apa tadi? Dia pakai ini tadi. Apa nama? Udang, tapi masalahnya dia lalu. Zam. Terbaik bang. Dapat. Alhamdulillah. Nanti kita timbang. Main tengok sikit. Sini. Alhamdulillah, terbaik. Ni. Senyum sikit. 1, 2, 3. Okey, jap. Okey, ngam. Terbaik bang. Tahniah. Kau cakap sini Gambar iPhone kau ni. ambil gambar. Tahniah. Ada ni ke? Oh. Okey. Tengok. Angin selatan sudah mari. Angin selatan tu. Angin selatan sudah mari. Tengok macam mana hasil hari ni. Semoga ada rezeki. Sebelah petang. Sesi kedua. Ya, sesi kedua. Strike lagi. Seekor lagi hari dia lah hari ni. Ada couple dia ha. Daun baru. Cantik. Tahniah lagi. Ada 2 ekor lah daun baru. Selesai tu sedap tu. Terbaik. Kena root. Ambil ni. Dang. Untuk ni kalah dah. Dah. Alhamdulillah. Saiz kasar yang kita cari. Ekong tu boleh. Dia nak root yang ujung macam ni juga. Potong ujung tu. Lain tu. Saiz. Jangan. Kilo. Saiz kilo. Alhamdulillah. Saiz kilo. Sudah masuk. Sambil pilih ikan lah bang. Alhamdulillah guys. Macam ni lah kita nak. Dah. Dah tak apa letak tu. Kita nak root yang bersujud dah. Root dah sujud. Cepat sikit Rin. Tahu letak tu. Okey.
Okay guys, alhamdulillah. Akhirnya dapat juga root sujud hari ni tengok. Ada lagi ni. So ni kita punya rezeki hari ni, alhamdulillah, untuk angler kita. Saiz 1/2 kilo lah, 1/2 kilo. Alhamdulillah. Saiz 1/2 kilo. Baik. Oh, saiz yang besar. Ada lagi ni, ada lagi. Okey. Ni dia guys. Tunjuk lagi sekali. Ada besar lagi ni, insyaAllah. Kita cari ni, kita cuba cari lagi. 2 kilo. Ini dalam 1/2 kilo lah. Ngam, solid hook. Baik. Okey. Usaha lagi. Guys. Alhamdulillah guys. Jenok. Angkut bawahnya tadi. Ya. Lambu tadi. Angkut. Ya. 1 kilo lah. 1 kilo per kilo ni. Hati-hati. Nyaha. Tahu lah. Ya, apa. Naik dulu. Menekan tu. Nampak tu. Kilo habis semua sangkut lah. Ni. Oh, sekilo. Ada musim-musim. Oh, sikit je. Ya. Oh, okey guys, jap. Okey guys. Tunjukkan hasil. Hasil tadi ya. Saiz sedap ni. Jap. Ada makan? Oh dah. 2 kilo. Dalam 700 gram. Okey, alhamdulillah rezeki ni. Saiz idaman. Mantap. Terbaik. Cuba lagi, ada rezeki sikit lagi masa ni. Ikan mana ada. Okay guys, stay tune. Ada. Oi, 9 guys. 9. Alhamdulillah. 9. Boleh pakai umpan udang. Udang mati yang ni. Berapa udang mati cakut seekor. Alhamdulillah. 9. Ada kata. Tu bawah tu. Okay guys, alhamdulillah. Tapi tak besar lah, dalam 300 gram lah. Ni bawah ni. 9. Alhamdulillah. Macam mana yang ada. Macam-macam hari ni. Alhamdulillah. Ada juga daun baru 3 kali hari ni.
3 daun baru. Saiz. Sedap. Oh, sedap. Okey. Ekor lagi. Ha. Makan dalam. Pelan terus tu. Mantap. Okey guys. So alhamdulillah setakat itu saja kita punya trip untuk hari ini. Jam pun dah pukul 5. So umpan pun dah habis. 170 ekor umpan habis. Geng-geng kita ni. Gasak hari ni alhamdulillah. Ada 3 player. 4 player. 3 player, 4 player. So ni dia kita punya geng-geng kita. Okey bang. Okey insya-Allah kita jumpa lagi. Nanti aku tunjukkan hasil dekat JT. Hasil keseluruhan untuk trip hari ni. Okey. Stay tune. Okay guys, so alhamdulillah kita dah selamat tiba di JT Telaga Nanas. So selamat pergi dan balik. Cuma hari ni rezeki di side di sebelah sesi kedua banyak. Di sebelah sesi pertama pagi agak kurang. So sebelah sesi kedua alhamdulillah ada rezeki hari ni. So okey, tunjukkan hasil untuk keseluruhan trip hari ni. Okey guys, so ni dia alhamdulillah hasil untuk trip hari ni. Kita ada 2 ekor semilang. Semilang ada cencaru. So ada 6 ekor jenahak. Ada 6 ekor jenahak. Diorang baru ada 3 ekor. So ni bonus ya. Bonus kita pari. Ni pari ada 2 seekor dan tukar 2 ekor. So ni dia hasil keseluruhan untuk hari ni. Alhamdulillah rezeki hari ni. Pari kita timbang tadi 4.89. 3.89 dekat 4 kilo pari. Alhamdulillah. So ni dah kita punya hasil untuk rezeki hari ni. Alhamdulillah. Okay guys, so setakat itu saja kita punya trip untuk hari ni. Okay, alhamdulillah angler pun dah nak balik kemas-kemas. Ni kita punya angler. Okay, terima kasih bang. Rezeki. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih kita kemas-kemas sikit. Untuk dibawa pulang geng-geng Tanjung Malim. Okey. Semoga selamat pergi dan balik. Okey guys, so terima kasih. So setakat itu saja kita punya program hari ni. Hingga kita nak balik lah. Okey, jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe my video channel. Assalamualaikum. Bye bye.